Seorang pembantu restoran warga Myanmar didenda RM5,000 oleh Mahkamah Session di Butterworth selepas mengaku bersalah atas tuduhan merasuah seorang anggota polis bagi mengelakkan dikenakan tindakan undang-undang kerana menunggang motosikal tanpa memiliki lesen yang sah pada Khamis lalu. Tertuduh, Han Tun, 36 tahun secara rasuah memberikan sejumlah wang bernilai RM95 kepada Konstabel Uzairuddin Azizi Cik Omar sebagai balasan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang terhadapnya kerana melakukan kesalahan mengikut Seksyen 26(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 iaitu menunggang motosikal tanpa lesen yang sah. Kesalahan itu dilakukan di Jalan Burma, Georgetown kira-kira jam 6.30 petang pada 22 Mei lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 214 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sebelum menjatuhkan hukuman, hakim mengingatkan tertuduh bahawa perbuatan rasuah di negara ini adalah kesalahan yang serius sebelum menjatuhkan hukuman denda RM5,000 terhadapnya. Mahkamah juga menetapkan hukuman penjara 2 bulan sekiranya tertuduh gagal membayar denda.